Saya Muhammad Zaidan bin Zawawi. Sebenarnya saya masih baru lagi dekat Keluang lah. Sebelum ni saya bertugas di Hostel Tengku Ampun Remah, Kelang, Selangor. Saya ingat saya dah pergi ke sana. Lalu sekali dah berpindah ke Keluang disebabkan isteri saya dapat nak bertukar bekerja di Hostel Keluang. Jadi kali pertama saya membeli emas, bukan menyimpan, membeli. Kenapa saya akan membeli? Pada tahun 2018 saya terminate SB loan lah dan dapatlah RM20,000. Jadi saya pun tanya isteri saya, abang nak buat apa dengan duit ni? Habis ni kalau abang pegang ni, kan? RM20,000 waktu tu macam-macam nak beli. Jadi isteri saya pada waktu tu memang dah jadi penyimpan emas. Dia dah lama, saya pun tak tahu. Jadi dia kata, abang belilah emas. Belilah, tak habis lah, supaya duit tu tak habis dibelanjakan. Jadi pada waktu itu 100 gram sekitar RM18,600. Saya pun tutup mata, saya belilah 100 gram. Itulah kali pertama saya beli emas. Dan emas 100 gram itu masih lagi berada di tangan saya tak pernah jual. Dan pada hari ini harga emas tu dah mencecah RM60,000 lebih kan. Kalau nak kira-kira, banyak untung kan. Okey. Jadi disebabkan saya kata saya beli, saya bukan simpan. Bermaksud saya beli, lepas tu saya tak simpan-simpan. Jadi pada tahun 2023 saya berpindah ke Keluang. Tetapi saya ditempatkan di Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim, panjang namanya, Hospital Kulai. Saya duduk di Keluang. Jadi berulang pada tahun 2020 pada waktu itu. Okey. Jadi apa yang jadi saya tergerak untuk jadi seorang penyimpan emas apabila waktu Covid tuan-tuan. Kan saya daripada Keluang berulang ke Kulai. 1 jam, 95 kilo pergi, 95 kilo balik. Jadi yang tambah lagi saya terasa apabila berlaku PKP, anak-anak belajar di rumah. Isteri pun dah kerja dekat hospital, saya pun kerja jauh, tak ada orang nak tengok. Maksudnya di sini adalah masa. Sebab duit, mungkin waktu tu bab duit tak ada jadi masalah kawan. Sebab saya buat overtime. Overtime saya pun RM1,000 lebih, RM2,000 kan. Saya kerja dekat Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim ni di Jabatan Kecemasan. Sebelum ni pun dekat Hospital Kelang saya dah bekerja hampir 18 tahun dekat Jabatan Kecemasan. Dan tambah pula di bulan tu saya jaga Jabatan Kecemasan juga. Sebab duit mungkin tak ada masalah bagi saya sebab saya buat overtime. Tapi yang jadi isunya dari segi masa, saya tak ada masa tuan-tuan. Keluar pagi balik malam. Kan dah lah jauh. Bila di atas kereta tu saya satu fikir, aku tak boleh macam ni. Waktu dengan anak tak ada, waktu dengan isteri tak ada, jadi susah. Jadi saya pun dalam Google macam mana keyword dia adalah time freedom. Jadi saya jumpa business public goal yang dapat tawarkan 3 perkara, iaitu kebebasan masa, kebebasan kewangan dan ultimate financial freedom. Saya kata bagus ni, aku kena buat lah. Saya bermula dari itu saya buat. Sebelum saya buat tuan-tuan, saya dah buat macam-macam bisnes. Bisnes jual baju, jual kasut, dan pernah juga lah kena scam juga. Nak saya cerita bab kena scam pun saya malu tuan-tuan. Beratus ribu saya kena scam. Disebabkan oleh emas juga. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada ilmu. Okey, jadi dalam masa 4 tahun daripada 2018 tu, dan saya pada tahun 2022 barulah saya bermula saya buka akaun. Jadi dalam waktu itu barulah saya dapat, sebab tak ada ilmu, saya tak menyimpan. Seperti kata mentor lah, betul lah. Kata mentor Tuan Zulkifli, dia kata orang tak menyimpan ni dia ada 2 perkara. Yang pertamanya adalah tak ada duit. Dah tak ada duit, nak makan tak cukup, macam mana nak simpan emas, betul tak? Dan yang keduanya adalah tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu yang betul tentang emas, kita tak akan menyimpan lah. So dalam kes saya ni, saya ada duit masa tu, saya belilah 18,600 dapat 100 gram. Tapi ilmu saya tak ada, jadi saya tak menyimpan. Apabila telah pun setelah 4 tahun dah melalui segala benda, dah dapatlah pengajaran kena scam tu. Jadi pada tahun 2022 saya mula simpan emas. Saya cari dalam internet, tak ada pun dealer tu datang ikut saya tuan-tuan. Kalau ada kelas macam ni, saya rasa bersyukur sangat. Dapat ilmu yang betul, dapat membina passive income. Jadi pada tahun 2022 saya search dalam internet, saya cari macam mana nak jadi dealer. Saya jumpalah introducer saya, Ikhwan Hafiz, duduk dekat Selangor. Saya terus daftar dan sejurus lepas tu dia call saya, Tuan Zaidan. Tuan Zaidan ni guna link saya untuk daftar akaun public goal. Jadi saya kata, ya betul saya nak jadi dealer. Saya kata saya terus grab 100 gram pertama saya lagi sekali pada harga 22,600 pada waktu itu. Terus ambil 100 gram jadi priority dealer. Pada waktu itu saya pun buat keputusan saya nak memulakan saya punya untuk membina passive income tuan-tuan. Saya tak lihat kepada income. Sebab apa saya dapat perkara paling penting adalah saya nak freedom of time. Kebebasan masa. Saya terus jalan. Jadi apabila tahun 2023 saya alhamdulillah saya dapat bertukar balik ke Keluang. Jadi saya bersyukur sangat sebab tak ada lagi berulang
pergi balik makan 2 jam. Jadi saya dapat kena pangkat, dapat jadi pegawai lah, naik pangkat sikit, ditempatkan di Keluang, dan saya sekarang berada di klinik kesihatan Jalan Mengkibul, kerja klinik. Dan situ saya dah ada masa. Dan tetapi perkara yang ada juga dia punya keburukannya adalah saya tiada lagi dapat buat overtime. Sebab bila dah naik level pegawai, kita tak boleh buat overtime. Jadi saya boleh makan basic saja. Kan, daripada 1,000 lebih hingga 2,000 sebulan buat overtime, tiba-tiba kosong. Banyak tu tuan-tuan. Kan? Jadi alhamdulillah, sebab saya dah buat bisnes tu, saya dah ada passive income. Passive income tu kadang-kadang dah lebih 4 angka sebulan. Sebab itu saya percaya bila saya review balik kan, apa kata mentor, dia kata kita buat bisnes ni di waktu kita tak memerlukannya. Betul lah. Pada saya buat pada 2022 tu, saya tak perlukan duit pun. Saya tak perlu pun bisnes. Tetapi bila saya dah berpindah ke Keluang, bila saya ada dari segi kekangan kewangan, passive income tu dah ada. Bila dah dapat passive income, lagilah semangat tuan-tuan. Kita dah nampak jadi emas-emas yang sebelumnya kita beli dah ada, macam saya beli bermula RM18,600 100 gram, dan sekarang dah mencecah RM60,000 lebih. Banyak lah kenaikan dia, yang mana harta saya dah makin banyak. Dan sekarang pun dah beratus-ratus gram lah. Memang saya konsisten simpan, saya buat potongan auto debit sehingga RM500 sebulan, dan bila ada lebih saya beli lagi. Dah jadi addicted. Jadi kalau seminggu tak beli, tak boleh. Kadang-kadang tu saya tengok hari ni beli kan, esok turun lagi, saya beli lagi. Kadang-kadang tu waktu aku beli tu lah dia turun, tengok esok turun lagi. Tapi walaupun kita beli hari ini, esok harga turun lagi, kita tak rugi. Naik sikit pun kita tak rugi, sebab emas itu berada di tangan kita. Selagi kita tak jual, kita tak akan rugi. Sebab apa? Emas ni bukan untuk dijual beli dalam jangka yang singkat. Kita beli hari ni bukan nak jual esok. Ini adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita beli ni, make sure kita kena ada matlamat lah. Dan saya percayalah, setiap tuan-puan ada matlamat yang berbeza. Macam kita adik-adik kita ni mungkin nak jadikan simpanan emas ini sebagai dana untuk perkahwinan. Betul tak? Yang bujang-bujang ni untuk dana perkahwinan, ada nak beli nak membayar muka rumah yang pertama. Jadi apabila kita ada matlamat, kita punya simpanan akan lebih cepat bertambah, tuan-tuan. Jadi apabila saya buat pada tahun 2023 ni, saya dah dan sekarang saya dah pun cecah pangkat saya dah founder masa bila lah. Dan memang alhamdulillah untuk financial year yang lepas, banyaklah saya punya breaking news lah kan. Sebenarnya saya tak terkilan juga, saya tak tercapai untuk pergi ikut Dr. Luman ni ke Budapest. Sebab jualan saya dah 2 juta lebih untuk personal sales saya. Nak cecah 3 juta sikit lagi kan. Sebab saya masih lagi empire, saya masih lagi sedikit kan, dalam 700 orang saja. Penyimpan emas saya baru 600 orang tuan-tuan. Tetapi penyimpan emas saya ni memang semua gila emas. Penyimpan emas saya ramai, doktor-doktor pakar hospital ramai penyimpan emas. Ada peniaga yang beli hampir 100,000 seorang ada. Jadi saya pun bersyukur dan saya senang hatilah dapat bantu mereka untuk mempunyai simpanan yang banyak. Saya buat bisnes ni tuan-tuan sebab saya rasa macam mana kita tolong orang untuk membina simpanan. Kita bukan suruh untuk membeli. Kita bantu dia untuk menukarkan wang ringgit dia ke dalam bentuk emas. Dan di samping saya dapat bantu, saya dapat passive income, saya dapat juga pahala tuan-puan. Rasanya kalau tuan-puan bermula menyimpan emas kan, nanti 2-3 tahun tuan-puan akan rasa berterima kasih kepada dealer tuan-puan. Sebab dia memperkenalkan tuan-puan dengan simpanan emas. Kalau bukan kerana mereka, kita tak dapat membina simpanan yang lebih banyak. Jadi saya yakin dan percaya tuan-puan yang hadir pada hari ini melakukan satu tindakan yang betul lah. Sebab apa tuan-puan, kalau saya pada 2018 lagi saya hadir dalam SKDE macam ni, saya rasa saya dah jadi macam Dr. Luqman. Empire saya mungkin dah besar. Tetapi masih lagi tak terlambat. Bagi saya, waktu yang terbaik memanglah 20-30 tahun lepas. Tapi waktu yang kedua terbaik adalah sekarang. Kita harus ambil langkah yang pertama demi simpanan dan di hari masa datang.